You want to azan? So do you want azan? Try to hear me. Dulu aku dah suruh hapuskan dia. Orang sudah jadi masalah besar. Saya sudah satu lagi pasukan. Jadi Allahu Akbar, maafkan saya Ejen Dayang. Tapi kenapa kita terburu-buru sangat? Allahu Akbar. Awal untuk ejen-ejen muda kita. Kejadian di pusat sains pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Datuk Hisham yang sedang dijalankan. Kita perlu lebih bersedia untuk sebarang Asyhadu an la ilaha illallah. Kami akan teruskan. berkenaan pusingan seterusnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita masih kena teruskan. Macam mana dengan ejen Rizwan? Semuanya sedang diuruskan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Saya faham situasi sekarang kurang menyenangkan. Tapi kamu adalah ejen. Walau apapun cabaran, kita mesti tetap menjalankan objektif. Pusingan kali ini akan diteruskan secara berpasukan. Ya, Alisha. Macam mana? Hayya 'alas Semasa menjalankan misi, kamu perlu mengambil alih peranan teman sepasukan yang telah tumbang. Oleh itu, pertama kalinya dalam sejarah hari ini, kamu semua akan bertukar teras. Hayya 'alal falah. Hebat tak? Barulah baca Alisha. Apa hal pula? Hayya 'alal Dah jelas pengat bisa pakai teknologi. Dah tu bukan kau seorang. Kan korang dah tengok macam mana kita sesuaikan diri. Bawah. Kenapa lu senang banget? As-salatu khairum minan Masa nawm. semalam tu As-salatu khairum minan nawm. Saya boleh tinggal dulu. Aku akan berita. Narik. Okey, kita jalan 3-1. Mika, diorang berbincang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.